Okey. Ini saya rebus dalam sejam lebih, nak ke 2 jam. Dia dah masak, dia akan, alamak, dia akan bulat macam ni, kembung. Okey, kembung macam ni. So kena tapis. Okey, kembung macam ni. Kalau dia kurus lagi, dia tak mengembung macam ni, maknanya dia tak cukup masak. Kalau tak cukup masak, nanti dia cepat basi. Okay, begitulah ceritanya. Dan kena tapis, bagi dia kering supaya dia lambat basi juga. Okay, bahan-bahan dia, halia macam ni lah. Lengkuas saya agak-agak je. Ni bawang tak berapa besar, bawang putih dengan cili. Cili lebih kurang dalam 12 biji. Sebenarnya rendang ayam Negeri Sembilan ni, dia tak perlu guna bawang dengan bawang putih pun. Cuma ni saja, cili, halia, lengkuas dengan kunyit. Tapi kunyit saya letak kunyit serbuk lah. Okey, jom kita blender masuk dalam ni. Apa pula? Ni penting juga. Serai dalam 3 batang macam ni, besar dia. Ni pun blender sekali, masuk dalam. Kita tak tumis ya. Masukkan bahan-bahan yang dah dikisar tu, video. Jangan lupa api. Masukkan ayam. Lebih kurang 10 pieces. Okey. Biarkan. Kita biarkan dia macam ni sampai dia menggelegak. Dan jangan lupa, lepas dia menggelegak tu, kita masukkan mana dia serbuk kunyit. Okey, dia dah menggelegak kan. Tunggu je. Sebenarnya rendang ni, dia lagi banyak, dia punya paste dia lagi sedap. Macam bawang merah, bawang putih, halia, semualah yang tadi tu, dia lagi banyak, lagi sedap. Cuma ayam rendang ni dia cepat basi. So orang Negeri Sembilan dia memang tak letak bawang merah dan bawang putih. Okey, macam ni kita masukkan kunyit.
Okey. Ayam ni tak boleh kacau sangat sebab dia cepat hancur. So macam ni je lah. Okey. Kalau kurang kuning nanti kita tambah lagi. Kita masukkan santan. Santan pack kecil ni saya letak dalam 3 pack dulu. Kara sebab dia pekat. Kacau. Okey. So lebihan yang macam ni dalam dia ada lagi santan. So jangan buang. Okey. Kacau. Kau nampak dah kuning? Wih, kotornya. Jangan kacau sangat, macam tu je. Cukup. Masukkan garam kasar. Ikut cita rasa lah masing-masing. Dengan serbuk perasa. Kacau, macam tu je. Daun 5 borot dalam 3 pieces. Kacau. A few moments later. Masukkan ke mana? Nampak? Ke risik. Ke risik ni pun dah beku dah. So masukkan dalam banyak ni. Tu. Allahu Akbar. Kacau.